Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Menerajui reformasi pendidikan, membina generasi madani. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini dalam webinar pedagogi responsif dalam menepani gaya pembelajaran pelajar masa kini. Fokus atau tajuk kita pada hari ini ialah mudahnya ABK semester 2. Untuk pengetahuan semua, webinar kita hari ini adalah anjuran bersama Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Sebelum kita mulakan topik kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya dan rakan seperjuangan saya. Saya Cikgu Nurul Huda binti Idris, Guru Cemerlang Pengajian Am dari Pusat Tingkatan 6 SMK Pokok Sena 2 Negeri Kedah, dan rakan saya Cikgu Sarum Nizab binti Abu Samam, Guru Akademik Tingkatan 6 dari Pusat Tingkatan 6 SMK Kubur Panjang Pendang Kedah. Untuk pengetahuan semua, sekolah beliau ialah mendapat grade purata Pusat Tingkatan 6 terbaik STPM bagi tahun 2024 peringkat kebangsaan. Di sebalik tabir bersama-sama kami ialah Dr. Haji Muhammad Sobri bin Mahmud dari Sekolah Menengah Kebangsaan Baling dan juga Cikgu Faridah binti Mat Yusof yang akan membantu dari segi dalam soal jawab di ruangan chat nanti. Oleh itu, sepanjang webinar ini berlangsung, tuan-puan dialu-alukan untuk mengemukakan sebarang persoalan berkaitan dengan tajuk. Sebelum kita mulakan dari segi teknikal, marilah kita imbas kembali sukatan pelajaran pengajian am. Untuk pengetahuan semua, ahli bentuk komunikasi berada di tajuk 5 sukatan pelajaran pengajian am. Jenis teks berdasarkan tema, ada 9 teks berdasarkan tema yang perlu dipelajari ataupun dikuasai ialah agama dan kepercayaan, ekonomi, politik, prasarana, sosial dan budaya, ekologi, sains dan teknologi, integrasi dan perpaduan, dan akhir sekali tema keselamatan. Dalam topik 5.1, teks linear kepada media bukan linear, terdapat 5 jenis teks linear ataupun petikan yang boleh dikemukakan, iaitu deskriptif, naratif, informatif, penghujahan dan penilaian. Namun, kebiasaannya teks linear yang sering digunakan ialah bersifat informatif. Manakala media bukan linear pula ialah jadual, graf ataupun carta. Daripada sukatan pelajaran 5.1 tersebut, hasil pembelajarannya diharapkan calon dapat yang pertama, mengetahui jenis media bukan linear. Kedua, membuat tafsiran dan penakulan daripada teks linear kepada media bukan linear. Dan yang ketiga, memindahkan data dan maklumat daripada teks linear kepada media bukan linear yang sesuai. Terdapat 16 jenis media bukan linear dalam ahli bentuk komunikasi yang perlu dikuasai oleh para guru dan para pelajar. Antaranya yang utama adalah graf garis, graf gabungan, graf bar dan carta pie. Seperti semua sedia maklum, kertas soalan pengajian am bagi ABK berada di kertas soalan pengajian am 2/902 bahagian B yang membawa kepada 20 markah. Arahan soalannya ialah jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas graf yang dibekalkan. Ini adalah contoh soalan petikan untuk ABK berada di soalan nombor 4 dan nombor 5. Seperti yang telah saya maklumkan sebelum ini, pelajar hanya perlu menjawab satu sahaja antara soalan nombor 4 ataupun soalan nombor 5. Sebagai contoh, saya mengambil sedikit petikan daripada soalan nombor 4. Pelajar perlu membaca soalan dan petikan untuk mengetahui jenis media yang tepat.
Seperti contoh soalan ini, soalan meminta berdasarkan petikan di bawah, sediakan carta yang menunjukkan perbandingan antara kuantiti pengeluaran akuakultur air tawar dengan air payau di negeri-negeri terpilih pada tahun 2016. Di sini kita dapat nampak dengan jelas media bukan linear yang perlu dibina oleh pelajar ialah carta. Dan kita tahu carta ada dua, iaitu terdiri pada dua, iaitu carta perbandingan dan carta pai bertingkat. Di sini juga jelas yang menunjukkan soalannya memerlukan carta perbandingan kerana dia mengatakan yang menunjukkan perbandingan. Di sini pelajar jelas bahawa media yang perlu dibina ialah carta pai perbandingan. Oleh itu, selepas pelajar dapat mengetahui jenis media yang perlu dibina, pelajar perlu mentafsir dan membuat penakulan daripada petikan. Pelajar perlu memindahkan data dan maklumat yang terdapat dalam petikan ke dalam jadual yang tepat, iaitu jadual carta pai perbandingan. Semasa memindahkan data ke dalam jadual dan membina carta yang tepat, pelajar perlu berhati-hati agar tidak berlaku kesilapan supaya media yang kita hasilkan tepat dan lengkap. Sebagai kesimpulannya, antara persediaan untuk pelajar menjawab media alih bentuk komunikasi ialah yang pertama, pelajar perlu membaca soalan dan petikan untuk menentukan media yang tepat. Yang kedua, pelajar perlu membaca petikan dan membina jadual. Yang ketiga, pelajar perlu melukis media yang tepat di atas kertas graf. Seperti contoh tadi, media yang tepat ialah carta pai perbandingan. Lukis di atas kertas graf yang telah disediakan. Dan yang terakhir, selepas pelajar melukis media yang tepat, pelajar perlu membuat semakan dengan teliti dari aspek teknikal. Apa itu semakan dengan teliti dari aspek teknikal? Ialah dalam media tersebut mesti ada tajuk, sumber, petunjuk yang tepat. Kalau macam contoh tadi, carta pai perbandingan, perlu ada label carta, perlu ada jumlah dan perlu ada nisbah jejari. Antara cadangan masa untuk pelajar menjawab alih bentuk komunikasi hanyalah 40 minit daripada jumlah 2 jam yang diberikan. Sebagai guru, kita perlu ingatkan para pelajar apabila membina graf, setiap graf mesti mempunyai pertama tajuk. Dalam tajuk perlu ada 3 perkara, iaitu lokasi, perkara atau isu dan tempoh. Mesti ada ketiga-tiga perkara tersebut. Yang kedua ialah paksi Y. Label paksi Y mesti lengkap. Contoh label paksi Y, bilangan penduduk. Itu label paksi Y. Unit, yang kedua unit atau nilai yang lengkap. Contohnya kalau bilangan penduduk, unitnya orang. Yang ketiga, menggunakan skala yang sesuai. Skala mestilah senang untuk pelajar memplot ataupun menanda di media, di kertas graf nanti. Jangan menggunakan skala yang sukar untuk dicongak ataupun ditanda. Paksi X. Yang ketiga ialah dalam membina graf mesti ada paksi X. Pelajar mesti memastikan maklumat paksi X adalah tepat dan label paksi X lengkap. Yang seterusnya ialah petunjuk. Petunjuk mesti ada dan lengkap. Mesti ada kotak petunjuk dan dilabelkan setiap petunjuk tersebut. Sekiranya graf tersebut adalah graf garis kompound, petunjuk mestilah digariskan. Sekiranya graf tersebut adalah graf bar, petunjuknya mestilah diwarnakan. Dan akhir sekali yang perlu ada dalam graf ialah sumber. Sumber mesti lengkap disalin daripada petikan, daripada dalam kurungan hingga tutup kurungan itu. Okey, ini adalah contoh kertas graf yang digunakan untuk subjek pengajian am. Kertas graf bersaiz 18 cm lebar dan 22 cm panjang.
Dalam kertas graf, kalau kita boleh tengok di kiri slide ini, kertas graf ini adalah contoh kedudukan paksi, kedudukan tajuk, petunjuk dan sumber yang tepat. Tajuk mesti berada di 2 cm atas sekali huruf besar. Di tajuk seperti saya katakan tadi mesti ada lokasi, perkara atau isu dan tempoh. Sumber berada di bawah sekali sebelah kanan, 2 cm daripada bawah sebelah kanan. Petunjuk 6 cm daripada bawah sebelah kiri. Ada kotaknya dan dituliskan label petunjuk itu semua. Lepas tu kita perlu ada label paksi Y. Label paksi Y mesti ada beserta dengan unit dan nilai yang tepat. Unit dan nilai itu mesti dalam kurungan. Kita perlu ada label paksi X, maklumat paksi X, titik asas kosong dan label data paksi Y mengikut skala yang tepat. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Cikgu Sarunida, untuk menerangkan media bukan linear dalam alih bentuk komunikasi yang pertama, iaitu graf garis. Okay, terima kasih Cikgu Huda. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, okay, kita sudah dengar dengan panjang lebar penerangan Cikgu Huda berkaitan dengan sukatan pelajaran, saiz kertas graf, persediaan yang perlu dibuat sebelum nak membina jadual. Okay, oleh itu mari kita bersama-sama mengenali bentuk media bukan linear. Yang pertama iaitu graf garis. Okay, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, okay, graf garis terdapat 3 jenis graf garis iaitu graf garis compound, graf garis komponen dan graf garis memesong ataupun positif negatif. Okay, ini adalah contoh bentuk jadual graf garis compound. Seperti yang telah kita sedia maklum, setiap jadual perlu ada tajuk, data dan sumber. Okay, dalam jadual tu perlu ada label paksi X, label paksi Y dan unit di paksi X. Manakala tajuk perlu terdiri daripada lokasi, perkara atau isu dan tempoh. Kalau kita lihat contoh yang telah diberikan ataupun disediakan dalam slide, tajuk ataupun lokasi untuk contoh graf garis compound ialah Malaysia. Manakala perkara adalah aliran indeks pengeluaran perindustrian mengikut sektor dan tempohnya adalah dari tahun 2005 hingga tahun 2009. Untuk sumber, seperti yang sedia maklum, perlu disalin keseluruhan daripada petikan. Ini adalah contoh penyediaan jadual untuk graf garis compound. Seterusnya kita lihat contoh untuk graf garis compound. Antara kunci yang perlu pelajar-pelajar ataupun guru-guru jelaskan kepada pelajar ialah kata kunci untuk graf garis compound, aliran, indeks. Indeks itu adalah saham ataupun harga pengguna dan lain-lain. Pola, unjuran, keadaan turun naik dan trend. Ini adalah antara kata kunci yang popular untuk graf garis compound. Kita lihat contoh di sebelah kiri slide iaitu contoh graf garis compound. Untuk penyediaan graf garis compound, untuk plot, pelajar boleh memulakan plot di paksi Y ataupun jarak daripada paksi Y. Itu adalah untuk kita plot graf garis. Dan kita lihat di atas seperti yang Cikgu Huda beritahu tadi, 2 cm daripada atas adalah untuk tajuk dan untuk label paksi Y, aliran pendapatan ekspor komoditi utama terpilih, manakala unit dia adalah dalam RM juta. Kemudian dia ada titik asas kosong, label untuk paksi tahun, maklumat untuk paksi X, petunjuk. Untuk petunjuk graf garis, apabila kita melukis petunjuk dalam bentuk garis, jadi petunjuk juga perlu dalam bentuk garis, tidak perlu diwarnakan. Begitu juga dengan sumber 2 cm di bawah daripada graf.
Ini adalah contoh graf garis compound. Seterusnya kita lihat pula kepada jadual graf garis komponen. Apa yang membezakan graf garis compound, jadual graf garis compound dengan jadual graf garis komponen adalah jumlah. Kita lihat jumlah di sebelah bawah jadual. Untuk memastikan bahawa kita dapat melukis dengan baik, jadi untuk graf garis komponen perlu ada jumlah sebab penentuan skala untuk graf garis komponen dilihat nilai tertinggi jumlah bagi data tersebut. Kalau kita lihat jadual untuk graf garis komponen ini lebih kurang sama dengan jadual graf garis compound. Yang membezakannya adalah dari segi jumlah sahaja. Seterusnya kita lihat kepada contoh ataupun aspek yang perlu diberi perhatian dalam membina graf garis komponen. Yang pertama, aspek yang perlu diberi perhatian dalam membina graf garis komponen adalah nilai tokokan. Yang kedua, jumlah terendah dan tertinggi. Antara kata kunci untuk graf garis komponen, aliran jumlah. Kita seperti yang telah kita sedia maklum, perkataan aliran itu menunjukkan graf garis. Jadi untuk menentukan bahawa dia adalah graf garis komponen, ditambahkan dengan perkataan jumlah. Begitu juga dengan kata kunci yang kedua, iaitu jumlah indeks. Dan yang ketiga, pola jumlah. Pola menunjukkan graf garis, jumlah menunjukkan komponen. Jadi pelajar-pelajar ataupun tuan-tuan perlu memberitahu kepada pelajar bahawa bila kata kunci ada pola dan jumlah, yang itu menunjukkan bahawa pelajar perlu membina graf garis komponen. Untuk di sebelah kiri slide, dia adalah contoh graf garis komponen. Untuk graf garis komponen, kita perlu menaikkan satu graf paksi di sebelah kanan. Garis menegak di sebelah kanan. Ini untuk memastikan bahawa graf garis yang dilukis atau dibina kemas. Garisan tegak menegak di sebelah kanan adalah selari dengan garisan di sebelah kiri. Yang membezakannya adalah tiada tanda anak panah. Oleh kerana graf garis komponen, petunjuk diwarnakan. Seperti mana lukisan yang di atas itulah kita warnakan, jadi petunjuk juga perlu diwarnakan. Perkara seperti Cikgu Saruniza, untuk graf garis komponen juga perlu diingatkan kepada para pelajar bahawa mesti rapat ke paksi Y. Permulaan maklumat paksi X itu mesti rapat kepada paksi Y. Betul? Betul. Terima kasih Cikgu Huda. Untuk membezakan antara graf garis compound dengan graf garis komponen, graf garis komponen kita plot di paksi Y, permulaan paksi Y. Dia tiada jarak. Kalau jarak, yang tu akan jadikan media tersebut tidak tepat. Seterusnya graf garis yang terakhir adalah graf garis memesong ataupun positif negatif. Untuk graf garis memesong ataupun positif negatif, kita dapat data peratusan. Kalau kita lihat kepada jadual yang diberikan, contoh yang diberikan, terdapat data peratusan dalam petikan. Jadi pelajar data peratusan positif dan negatif. Jadi pelajar salin ataupun pindahkan data positif negatif ke dalam bentuk jadual. Dan pelajar tidak perlu membuat pengiraan. Sekiranya data tersebut dalam bentuk data mentah, jadi pelajar perlu mengira peratus perubahan. Yang ini adalah contoh yang data yang telah diberikan dalam bentuk peratusan positif negatif. Seterusnya kita lihat kepada
aspek yang perlu diberi perhatian dalam membina graf garis memesong ataupun positif negatif. Yang pertama, graf garis ini adalah menunjukkan perubahan meningkat iaitu positif dan perubahan menurun iaitu negatif. Antara kata kunci untuk graf garis memesong, yang pertama adalah aliran peratus perubahan. Yang kedua, pola kadar perubahan. Dan yang ketiga, pola kadar pertumbuhan. Dapat kita bezakan dekat sini, peratus, perkataan peratus perubahan. Aliran tu dah menunjukkan graf garis. Bila peratus perubahan, pelajar perlu membina graf garis memesong ataupun positif negatif. Kita lihat contoh graf garis positif negatif di slide sebelah kiri. Untuk label di paksi Y, kita ada nilai positif dan nilai negatif. Sekiranya skala 1 cm untuk positif adalah 10%, maka skala untuk nilai negatif juga perlu dimulakan dengan 10%. Cuma yang membezakan adalah tanda negatif. Yang tu adalah perbezaan untuk memastikan bahawa graf yang dihasilkan adalah graf positif negatif. Cikgu Saruniza, kita juga perlu ingatkan para pelajar kita ada dua paksi menegak mendatar di situ, dan paksi mendatar yang pertama adalah untuk titik asal kosong, maknanya yang bawah pula adalah untuk kita letakkan maklumat paksi X. Jangan pelajar letakkan maklumat paksi X di paksi mendatar titik asas kosong itu tidak tepatlah. Betul Cikgu Huda. Pastikan bahawa label untuk paksi X berada di barisan yang bawah. Bukannya di titik asas kosong. Ya. Okey, terima kasih Cikgu Saruniza. Saya teruskan dengan media bukan linear dalam alih bentuk komunikasi. Yang kedua iaitu graf bar. Ada 7 jenis graf bar yang perlu dikuasai oleh para guru dan para pelajar, iaitu yang pertama graf bar compound, kedua graf bar komponen, ketiga graf bar memesong mudah ataupun positif negatif mudah, keempat graf bar memesong berkelompok atau juga dikenali sebagai graf bar positif negatif berkelompok, kelima graf bar berpasangan compound, keenam graf bar berpasangan komponen, dan yang terakhir adalah graf bar piramid. Kita mulakan dengan graf bar yang pertama iaitu graf bar compound. Ini adalah contoh bentuk jadual bagi graf bar compound. Seperti yang Cikgu Saruniza terangkan tadi, jadual graf garis compound. Bentuknya sama, jadual graf garis compound dan graf bar compound. Tetapi ada sedikit yang membezakan. Itu adalah graf garis compound ataupun graf bar compound jadual tersebut. Yang pertama yang membezakan ialah tajuk. Tajuk bagi graf bar compound tiada kata kunci garis. Seperti contoh di sini ialah Malaysia bilangan. Bilangan ialah kata kunci compound, bukan kata kunci garis. Okey. Yang kedua yang membezakan ialah label paksi Y. Di sini kita tengok label paksi Y ialah bilangan penagih dadah, tiada kata kunci garis. Dan yang ketiga ialah bilangan maklumat paksi X. Selalunya bagi graf bar compound, bilangan maklumat paksi X antara 2 hingga 4 maklumat sahaja. Sekiranya lebih daripada 4 selalunya ialah graf garis compound. Itu sahaja yang membezakan jadual graf bar compound dengan graf garis compound. Kita tengok contoh graf bar compound. Di sebelah kiri slide ini, inilah contoh graf bar compound. Dia seperti bangunan daripada kiri ke kanan. Okey, antara kata kunci untuk kita mengenali itu adalah soalan graf bar compound ialah bilangan, nilai, perubahan, kuantiti atau apa-apa saja ungkapan yang merujuk kepada bilangan. Itu selain daripada ungkapan jumlah. Itu adalah graf bar compound. Okey, graf bar juga pula perlu
berjarak, ada sedikit jarak daripada paksi Y. Tidak boleh rapat dengan paksi Y. Kalau rapat, graf tersebut kurang tepat. Okey, Cikgu Huda. Ya, saya. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, petunjuk tahun tidak boleh jadi petunjuk. Ya, betul. Kita sebagai guru kita perlu ingatkan para pelajar, tahun tidak boleh menjadi petunjuk sama sekali. Petunjuk mestilah selain daripada tahun. Tahun boleh jadi maklumat paksi X, boleh jadi label paksi X ataupun hanyalah untuk tajuk sahaja. Okey, graf yang kedua, graf bar yang kedua ialah graf bar komponen. Sama juga seperti graf garis komponen, graf bar komponen perlu ada jumlah seperti dalam jadual ini. Jumlah berada di bawah, contoh di dalam jadual ini. Yang membezakan ialah dengan graf bar komponen dengan graf bar komponen hanyalah jumlah. Jadual yang tiada jumlah mesti graf bar compound, tak boleh jadi graf bar komponen. Okey, antara aspek yang perlu diberi perhatian semasa membina graf bar komponen ialah mesti ada nilai tokokan untuk membina graf bar tersebut. Dan yang kedua ialah jumlah terendah dan tertinggi. Kenapa pentingnya jumlah terendah dan tertinggi? Untuk kita membina bangunan tersebut, bar tersebut. Kalau kita tidak tahu nilai jumlah tertingginya, bar yang dibina akan jadi kurang tepat. Skala yang dibina akan jadi salah. Skala yang dibuat akan salah. Antara kata kunci untuk komponen, bar komponen ialah jumlah, amount, nilai keseluruhan, komponen itu sendiri dan komposisi. Itu antara kata kunci yang popular bagi graf bar komponen. Dapat kita tengok bentuk graf bar komponen di sebelah kiri slide ini seperti bangunan tinggi, seperti apartmen kan. Okey, seterusnya. Graf yang ketiga ialah graf bar memeso mudah ataupun positif negatif mudah. Okey, bagi graf bar memeso mudah atau positif negatif mudah, jadualnya akan ada seperti dalam slide yang ditayangkan ini. Mesti ada, pertama dia ada peratus perubahan. Ada satu saja tempoh peratus perubahannya. Dan perlu ada peratus lah, nama pun peratus perubahan, unitnya adalah peratus. Yang ni maksudnya contohnya berbeza lah daripada jadual graf garis. Ya, betul. Positif negatif yang kita perlu dah masukkan terus data peratusnya. Ya, betul. Untuk kenapa dia berbeza? Sebab yang pertama graf bar memeso mudah ni dia hanyalah satu tempoh perubahan. Bila satu tempoh perubahan, dia selalu memang kena kira. Dan peratus perubahan yang kita kira hanyalah satu sahajalah. Wadan mesti ada peratus perubahannya mesti ada negatif dan positif. Kalau kalau pelajar kira tiada negatif, bukan graf bar memeso mudah lah namanya. Okay, ini adalah contoh graf bar memeso mudah. Okay, aspek yang perlu diberi perhatian semasa membina graf bar memeso mudah ialah pertama menunjukkan perubahan meningkat positif dan perubahan menurun negatif, sama seperti graf garis memesong tadi. Cuma yang membezakan ialah hanya mempunyai satu tempoh perubahan seperti contoh dalam graf di sebelah kiri slide ini. Contoh dalam graf ini tempoh perubahan dia adalah 2020 hingga 2021. Bar yang dibina mestilah jarak, tidak rapat. Sekiranya bar itu dilukis rapat, kurang tepat. Graf yang dibina itu kurang tepat. Dia juga mesti ada simbol negatif dan simbol negatif di skala, di penulisan skala paksi Y mesti ada simbol negatif. Seperti dikatakan tadi semasa graf garis memesong, graf bar positif negatif mudah juga perlu ada dua garis mendatar. Satu untuk garis titik asas kosong, satu lagi untuk kita labelkan paksi X dan maklumat paksi X. Antara kata kunci bagi graf bar memesong mudah ialah
peratus perubahan, kadar perubahan dan kadar pertumbuhan. Kata kunci untuk graf memesong ini hampir sama untuk semua graf memesong. Yang membezakan hanyalah garis, kata kunci garis. Kalau graf memesong mudah ada satu tempoh perubahan, dan lagi satu yang akan kita tengok nanti adalah graf memesong berkelompok. Dia ada lebih daripada satu tempoh perubahan. Itu saja yang membezakan. Kata kuncinya sama sahaja. Lebih kurang sama sahaja kata kuncinya. Ini adalah jadual bagi graf memesong berkelompok ataupun dikenali sebagai positif negatif berkelompok. Peratus perubahan, kalau sekiranya tempohnya ada 4 seperti dalam jadual ini, tempoh ada 4, maknanya peratus perubahan yang perlu dikira adalah 3. Dikurang 1 daripada bilangan tempoh yang ada tersebut. Sekiranya pelajar mengira peratus perubahan, tiada data negatif. Hanya semua yang dapat hanyalah data positif. Maknanya itu bukanlah graf memesong berkelompok, tetapi itu adalah graf berkompaun. Ini adalah contoh graf memesong berkelompok. Aspek yang perlu diberi perhatian ialah pertama, menunjukkan perubahan meningkat positif dan perubahan menurun negatif. Yang kedua, mempunyai lebih daripada satu tempoh perubahan, iaitu antara 2 hingga 3 tempoh perubahan. Kenapa saya katakan antara 2 hingga 3 tempoh perubahan? Selalunya untuk memesong berkelompok hanyalah dalam 2 hingga 3 tempoh perubahan saja. Kalau lebih daripada 3 tempoh perubahan, selalunya media yang sesuai adalah graf garis memesong. Okey, bagi kita lihat graf slide di sebelah kiri, graf memesong berkelompok ini, barnya mesti rapat. Yang kita jarakkan hanyalah antara tempoh sahaja. Bar yang lain kena rapat, yang kita jarakkan hanyalah tempoh. Sama seperti graf memesong mudah dan juga graf garis memesong, perlu ada simbol negatif, perlu ada 2 garis mendatar. Kata kuncinya seperti saya katakan tadi sama, iaitu peratus perubahan, kadar perubahan dan kadar pertumbuhan. Graf yang seterusnya, yang keempat, ialah graf berpasangan kompaun. Ini adalah contoh bentuk jadual graf berpasangan kompaun. Bila kata namanya graf berpasangan, mestilah dalam jadual tersebut perlu ada elemen berpasangan. Contoh dalam jadual ini, elemen berpasangannya ialah dalam skim pengairan dan luar skim pengairan. Itu adalah elemen berpasangan bagi graf berpasangan kompaun ini. Ini adalah contoh graf berpasangan kompaun. Semasa kita membina graf berpasangan kompaun, aspek yang perlu diberi perhatian yang pertama ialah mempunyai 4 pemboleh ubah dan salah satu daripada pemboleh ubah tersebut mempunyai elemen berpasangan. Dan kata kunci bagi bar ialah berkompaun. Contoh graf di sebelah kiri slide ini, elemen berpasangannya ialah domestik dan bukan domestik. Elemen berpasangan tersebut perlu ditulis di sebelah kiri dan kanan graf. Bagi membezakan sebelah kiri apa maklumat yang akan diberi, sebelah kanan apa maklumatnya. Contoh seperti dalam graf ini, sebelah kiri adalah menceritakan maklumat tentang domestik, sebelah kanan menceritakan maklumat tentang bukan domestik. Untuk label di bawah pula perlu ditulis di kiri dan kanan di kedua-dua belah label. Contoh di sini penggunaan air unitnya juta liter sehari. Perlu ditulis dua-dua belah, bukan tulis sekali saja. Sekiranya pelajar tulis sekali sahaja, label tersebut kurang tepat. Okey, Cikgu Huda, ya saya. boleh saya tambah sikit? Boleh. Maklumat berkaitan dengan nilai data yang perlu ditulis di Pak CH. Ya. 1 cm katakanlah domestik tu mewakili 200 mililiter penggunaan sehari, juta liter sehari. Manakala untuk yang bukan domestik pun perlu 1 cm 200 liter sehari. Maksudnya kedua-dua belah mesti sama, skala yang sama. Penulisan skala yang sama. Ya, tidak betul. boleh
berbeza. Ya, Kalau betul. tidak, dikira sebagai media tidak tepat. Ya. Penulisan skala di kiri dan kanan mesti dimulakan yang samalah. Kalau kita mula dengan 200 sebelah kiri, sebelah kanan pun kena mula dengan 200. Kita tak boleh membezakan walaupun katanya andai contoh sebelah kiri datanya lebih banyak, sebelah kanan datanya lebih kecil. Penulisan skala tetap kena sama. Tak boleh dibezakan, nanti medianya kurang tepat. Okey, graf bar yang seterusnya ialah graf bar berpasangan komponen. Seperti kita semua tahu, bila sebut komponen mesti ada jumlah. Seperti jadual ini, jumlah berada di bawah dan bila kata graf bar berpasangan perlu ada kata kunci ataupun elemen untuk elemen berpasangan. Contoh jadual ini, elemen berpasangannya ialah bandar dan luar bandar. Kalau jadual tersebut tiada elemen berpasangan, jadual tersebut kurang tepat, tak merujuk kepada graf bar berpasangan. Ini adalah contoh graf bar berpasangan komponen. Antara aspek yang perlu diberi perhatian ialah mempunyai 4 pemboleh ubah, mempunyai elemen berpasangan, contoh di sini domestik dan bukan domestik. Kata kunci bagi barnya adalah kata bar komponen. Bila bar komponen seperti kita terangkan sebelum ini, perlu ada nilai tokokan. Sama seperti graf bar berpasangan compound, data yang perlu ada di graf sama sahaja, cuma bentuknya yang membezakan. Satu bentuk graf bar compound, satu lagi ialah graf bar komponen. Itu sahaja yang membezakan antara graf bar berpasangan compound dan komponen. Kita teruskan kepada graf bar yang terakhir, iaitu graf bar piramid. Juga dikenali sebagai graf bar piramid penduduk ataupun graf bar piramid umur, melihat kepada petikan yang diberi. Contoh jadual ini adalah graf bar piramid umur, kumpulan umur yang diberi di sini. Dia jadualnya mempunyai 3 kolom sahaja. Satu untuk petunjuknya, satu untuk kumpulan umur, satu kolom untuk elemen berpasangan yang pertama di sebelah kiri, satu kolom lagi untuk elemen berpasangan yang kedua yang di sebelah kanan. Ini adalah contoh graf bar piramid. Aspek yang perlu diberi perhatian ialah setiap bar mesti dirapatkan. Maksud dirapatkan, bar itu mesti bermula dari paksi Y. Itu yang membezakan graf bar piramid dengan graf bar berpasangan. Seperti yang saya tayangkan sebelum ini, yang saya terangkan sebelum ini, graf bar berpasangan kita jarak daripada paksi Y. Manakala graf bar piramid mesti rapat ke paksi Y dan setiap barnya dirapatkan. Seterusnya mesti mempunyai elemen berpasangan sama seperti graf berpasangan tadi. Contoh di sini elemen berpasangannya ialah lelaki dan perempuan. Dan bagi bar piramid hanya perlu satu warna sahaja. Kita tidak letak warna-warni ke apa. Selalunya hanyalah satu warna dan warna yang selalu digunakan adalah warna terang seperti kuning, biru muda. Dan bagi graf bar piramid tidak perlu petunjuk. Kenapa tiada petunjuk? Sebab graf yang dibina telah lengkap. Sudah datanya telah lengkap, tidak perlu lagi petunjuk di situ. Itu saja untuk graf bar. Saya teruskan kepada Cikgu Saruniza. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Kita masuk ke media yang seterusnya, iaitu media bukan linear dalam bentuk komunikasi, iaitu graf gabungan. Kita dah lihat dengan lebih lanjut tadi bar compound dan graf garis. Okey, kita akan lihat pula graf gabungan antara graf bar compound dengan satu garis, graf bar compound dengan beberapa garis, graf bar komponen dengan satu garis, dan graf bar komponen dengan beberapa garis.
Ini adalah contoh graf berjadual bagi graf gabung berkompaun dengan satu garis. Jadual untuk graf gabung berkompaun dengan satu garis ni, dia merangkumi dua data, iaitu data untuk bar dan data untuk garis. Pada kebiasaannya, data untuk graf garis akan berada di bawah jadual, dan manakala di bahagian atas adalah jadual untuk bar. Dan kalau kita lihat contoh yang diberikan, untuk data graf garis hanya ada satu. Jadi kita akan membina satu garis. Dan juga untuk bar adalah bar kompaun. Kalau kita lihat kepada kata kunci di tajuk, iaitu bilangan. Jadi graf yang akan kita bina adalah graf gabung bar kompaun dengan satu garis. Cikgu Syarum, untuk jadual graf gabung berkompaun dan dengan satu garis, tak semestinya contoh pelajar perlu membina jadual seperti ini. Pelajar juga boleh letakkan jadual bagi graf garis di sebelah kanan. Di sebelah kanan jadual. Bersebelahan dengan contoh yang ini, bersebelahan tahun 2016. Tak semestinya perlu letakkan jadual bagi graf garis berada di bawah. Betul, Cikgu Huda. Tak semestinya jadual untuk graf garis berada di bawah. Kita bina ikut kesesuaian. Okay, seterusnya kita lihat kepada aspek yang perlu diberi perhatian oleh pelajar ialah dalam membina graf gabung berkompaun dengan satu garis. Okay, yang pertama, mengandungi dua kumpulan maklumat atau perkara yang berbeza dengan dua unit yang berbeza, tetapi ada kalanya unitnya sama. Okay. Perkara kedua yang perlu diberi perhatian mempunyai dua paksi Y. Kita boleh lihat contoh di sebelah kiri slide. Okay. Contoh untuk graf gabung berkompaun dengan satu garis. Kita tengok yang pertama dari segi kumpulan maklumat. Dari segi kumpulan maklumat, kita ada dua kumpulan maklumat yang berbeza. Kita lihat di paksi Y sebelah kiri. Maklumatnya adalah kuantiti ekspor, komuniti utama terpilih. Okay, manakala untuk maklumat di paksi Y di sebelah kanan adalah jumlah pendapatan ekspor komoditi utama. Jadi untuk graf gabung berkompaun dan dengan satu garis ni mengandungi dua kumpulan maklumat ataupun dua perkara yang berbeza. Okay, kita lihat pula kepada unit. Adakah unit yang sama ataupun berbeza? Kalau kita lihat contoh untuk graf yang telah dipaparkan adalah dua unit yang berbeza. Okay, unit yang pertama untuk paksi Y di sebelah kiri adalah tan metrik, manakala unit di paksi di sebelah kanan adalah RM juta. Jadi menunjukkan bahawa untuk graf gabung berkompaun ada dua kumpulan maklumat tetapi berbeza dan dua unit juga berbeza. Kalau unit sama pun tiada masalah. Kita lihat untuk titik asas pula untuk graf gabung. Perlu ada di dua belah paksi Y. Dan untuk tahun kita perlu letakkan di tengah-tengah paksi Y. Ini untuk menunjukkan kekemasan lah. Ya, berbanding kalau graf berkompaun dan graf garis kompaun kita letakkan di hujung paksi sebelah kanan paksi X. Okay, untuk plot pula, kalau kita lihat untuk plot graf garis Cikgu Huda, kita lihat bahawa kita plotkan di tengah-tengah. Kalau kita lihat di graf ada tiga
graf kan, graf bar. Jadi kita plotkan di tengah-tengah bar tersebut. Di tengah-tengah graf bar untuk graf garis. Dan kita juga perlu warnakanlah untuk graf garis tu untuk menunjukkan perbezaan. Kalau kita tengok petunjuk, perlu ada petunjuk untuk bar, begitu juga untuk petunjuk untuk garis. Sekiranya tiada petunjuk garis, media tersebut dia bagi garis tersebut tidak boleh dibaca. Tak jadi graf gabung lah namanya, sebab kita bila graf gabung ada bar, ada garis. Kalau tiada petunjuk graf garis, maknanya graf garis tersebut tidak boleh dibaca. Yang boleh dibaca hanyalah graf bar sahaja. So media tersebut kurang tepat, tidak menjadi graf gabung. Okey, untuk graf gabung yang kedua adalah graf gabung berkompaun dengan beberapa garis. Okey, kalau kita lihat contoh jadual yang diberikan, untuk graf garis, data untuk graf garis masih berada di sebelah bawah. Tapi seperti yang Cikgu Huda terangkan tadi, tidak menjadi kesalahan kalau kita letakkan data graf garis di sebelah kanan jadual. Tidak menjadi masalah, ikut kesesuaian. Okay, untuk berkompaun ni, untuk berkompaun dengan beberapa garis, data untuk graf garis melebihi satu lah, baru dikira sebagai graf gabung berkompaun dengan beberapa garis. Kalau kita lihat di sini, untuk maklumat bar dan garis adalah berbeza. Tapi unit dia adalah sama, iaitu RM untuk graf bar, iaitu pendapatan penengah bulanan isi rumah. Begitu juga dengan unit untuk graf garis. Okay, aliran jurang pendapatan antara kumpulan etnik juga menggunakan unit yang sama. Okay, yang ni adalah perkara yang perlu diberi perhatianlah oleh guru. Tidak semestinya bahawa unit berbeza untuk graf bar dengan graf garis. Okay, seterusnya kita lihat perkara yang perlu diberi perhatian oleh guru-guru dalam mengajar pelajar-pelajar untuk membina ataupun menentukan graf berkompaun dengan beberapa garis. Okay, yang pertama, mengandungi dua kumpulan maklumat atau perkara yang berbeza dengan dua unit yang berbeza tetapi ada kalanya unitnya sama. Yang kedua adalah mempunyai dua paksi Y. Kalau kita lihat Cikgu Huda, antara perkara yang perlu diberi perhatian antara graf berkompaun dengan satu garis dengan graf berkompaun dengan beberapa garis adalah sama. Ya, yang membezakannya adalah garis tersebut. Ya, untuk bilangan garis tersebut. Kalau kita lihat contoh slide di sebelah kiri, untuk graf garis dia ada dua garis. Ini maksudnya dia ada lebih daripada satu garis. Kalau unit dia adalah sama, iaitu ribu kes dan kes. Dan maklumatnya adalah berbeza. Itu yang membezakan antara graf berkompaun dengan satu garis dengan graf berkompaun dengan beberapa garis. Kalau kita tengok di graf ini, yang di sebelah kiri slide ini, petunjuknya kena ada 5 kerana bar kita ada 3 dan garis ada 2. Jangan kita lupa tentang petunjuk garis tadi. Saya suka ingatkan baliklah tentang ini. Sebab ini yang namanya graf gabung. Okay, graf gabung yang ketiga adalah graf gabung berkomponen dengan satu garis. Okay. Ini adalah contoh jadual untuk graf gabung berkomponen dengan satu garis. Okay. Untuk seperti biasa, untuk berkomponen perlu ada jumlah. Kalau kita lihat di jadual yang diberikan, okay, jumlahnya berada di kolom yang ketiga. Kolom yang ketiga kita ada
bilangan untuk pasca bayar dan bayar. Okey, untuk tahun adalah ada 5 tahun. 5 tahun. Untuk yang graf garis, kita hanya ada satu garis lah di hujung sebelah kanan. Satu garis sebab yang ni adalah gabungan antara graf berkomponen dengan satu garis. Okey, Cikgu Syarul, kita nampak di sini tempoh atau tahun itu berada di sebelah kiri, bukan berada di atas jadual. Itu kita nak menunjukkan bahawa ada variasi pelbagai bentuk jadual yang boleh dibina oleh pelajar. Tak semestinya maklumat pasti A ataupun tempoh itu berada di atas, juga boleh berada di sebelah kiri mengikut kepada kesesuaian pelajar semasa membina jadual tersebut. Kita lihat pula aspek yang perlu diberi perhatian dalam membina graf gabung berkomponen dengan satu garis. Perkara yang perlu diberi perhatian sama juga seperti graf ber yang saya terangkan dua yang lalu, iaitu mengandungi dua kumpulan maklumat atau perkara yang berbeza dengan dua unit yang berbeza. Tetapi ada kalanya unitnya sama, dan yang kedua mempunyai dua paksi Y. Yang membezakannya adalah cuma berkomponen. Tapi yang ni berkomponen dengan satu garis. Penulisan, maksudnya kita menyediakan media tu je yang berbeza. Aspeknya sama. Kita ada dua paksi di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Paksi ataupun titik asas kosong di kedua-dua belah paksi Y. Petunjuk ada dua, iaitu petunjuk untuk bar, begitu juga untuk petunjuk untuk graf garis. Okey, untuk graf gabung yang terakhir, yang seterusnya adalah graf gabung berkomponen dengan beberapa garis. Okay, ini contoh jadual untuk graf bergabung berkomponen dengan beberapa garis. Seperti yang kita sedia maklum, untuk berkomponen perlu ada jumlah. Kalau kita lihat di jadual, Encik Huda, jumlah berada di bawah. Berbeza dengan jadual yang tadi, jumlah berada di sebelah kanan. Ya, betul. Yang ni, untuk jadual ni jumlah berada di sebelah bawah. Dan untuk data graf garis juga berada di sebelah kanan. Okay. Yang ni untuk beberapa garis. Jadi dia akan ada, kalau kita ikut jadual yang diberikan ini, dia akan ada 3 garis. Kita tidak melukis graf garis jumlah tu sama seperti graf garis komponen biasa. Betul Cikgu Huda? Kita tidak perlu warnakan. Jadi kita hanya buat 3 garis. Kiranya bayangkan kalau kita warnakan graf garis dan graf bar, apa jadi pada media kita? Betul Cikgu Huda. Jadi akan jadi bercampur. Nak warnakan graf garis, itu kita nak warnakan juga graf bar. Jadi kita walaupun dia berapa garis, kita tak ambil jumlah tu. Betul. Kita ambil setiap data untuk graf garis salad, timun dan tomato. Hal ini kerana soalan bagi graf garis itu ialah pola, bukan dia tak menunjukkan kepada jumlah. Kalau soalan itu mengatakan pola jumlah pengeluaran, barulah kita akan ambilkan jumlah itu sebagai garis. Jumlah sahaja kita ambilkan sebagai garis. Bilangan-bilangan yang lain kita tidak perlu ambil sebagai garis. Kita tidak perlu warnakan lah kan. Betul. Kita akan ambil jumlah tu sebagai satu garis. Betul. Sekiranya pola jumlah. Dan jumlah, kenapa jumlah yang jadual sebelum ini jumlahnya berada di sebelah kanan, manakala bagi jadual ini pula jumlahnya berada di bawah. Kerana kita tengok tadi, jadual tadi tempohnya berada di sebelah kiri. Betul, Cik. Yang ini tempohnya berada di bawah. Tempoh itu adalah maklumat nanti yang akan kita gunakan sebagai maklumat paksi X. Oleh itu jumlahnya kita kena letakkan di bawah lah, sebab yang ini jumlahnya berada di atas. Berbeza dengan yang tadi jumlahnya berada di sebelah kiri. Betul atau tidak Cikgu Syarul? Kan? Kita sebab perlu itu buat beza kedudukan jumlah itu. Ikut kesesuaian.
senang untuk kita plot Ya, betul. data nanti. Okey, seterusnya kita lihat kepada contoh graf berkomponen dengan beberapa garis. Kalau kita lihat sama saja Cikgu Huda, aspek yang perlu diberi perhatian untuk graf bergabung ni mengandungi dua kumpulan maklumat atau perkara yang berbeza dengan dua unit yang berbeza. Ya. Tetapi ada kalanya unitnya sama, mempunyai dua paksi Y. Paksi Y ni di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Di sebelah kiri mewakili graf bar, manakala di sebelah kanan mewakili graf garis. Kalau kita lihat di sini, graf bar adalah graf bar komponen, manakala garis beberapa garis sebab dia tidak menunjukkan jumlah. Ya. Kalau menunjukkan jumlah, kita akan ambil jumlah di bahagian bawah tu dan jadikan satu garis sahaja. Petunjuk untuk graf garis ada dua lah kalau kita lihat kepada contoh graf slide yang kita telah sediakan. Ada dua graf garis dan untuk bar juga ada dua petunjuk. Ya, betul. Okey. Kalau kita lihat daripada graf garis yang pertama sehinggalah contoh graf bar yang terakhir ini, graf gabungan berkomponen dan dengan beberapa garis ini, kami tidak meletakkan nilai data di paksi Y. Nanti semasa pelajar daripada guru buat, tolonglah letakkan data mengikut skala. Yang ini kami tidak letakkan kerana ini adalah contoh. Perlu kita letakkan data mengikut skala di paksi Y tersebut. Kita perlu letak setiap 1 cm ataupun paling banyak setiap 2 cm kita boleh letak. Sekurang-kurangnya setiap 2 cm ataupun setiap 1 cm kita perlu letakkan penulisan data mengikut skala di paksi Y. Kalau graf gabung ini kita perlu letak kiri dan kanan. Dan perlu ingatkan skala untuk graf gabung tak perlu sama. Contohnya untuk paksi Y bar, skalanya bermula dengan 200. Tidak semestinya paksi Y bagi garis, skalanya bermula dengan 200 juga. Kita tengok kepada nilai. Oleh itu, cara untuk mengira skala saya akan bagi pada Cikgu Sarum nanti selepas kita habis bincang tentang 16 media. Kita baru bincang 14 media. Kita ada lagi 2 media yang belum kita bincangkan. Itu carta. Oleh itu boleh saya sambung dengan carta kan? Boleh saya tambah sikit? Boleh sebelum saya sambung. Sekiranya kita tidak letakkan nilai di paksi Y tu, apa yang berlaku? Maksudnya kita punya graf ataupun media tidak boleh dibaca. Kita takkan tahu apa datanya, bilangannya berapa. Contoh yang ini jumlah ekspor setiap komoditi utama. Sekiranya tiada penulisan data di paksi Y itu, bagaimana kita nak tahu plot itu berada di mana? Berapa? Itu pentingnya, perlunya ada. Wajib, boleh kata wajib, mesti kena ada. Okey, kita teruskan ke media kita yang terakhir iaitu carta pai. Kita ada 2 carta pai iaitu carta pai bertingkat dan carta pai perbandingan. Carta pai sangat mudah untuk kita tahu sebab di soalan akan tulis sediakan carta yang sesuai. Kalau graf, kita ada 14 graf yang perlu kita kuasai. Sediakan graf yang sesuai. Kita kena fikir, daripada graf sesuai ada 14. Graf apa yang sesuai? Tetapi sekiranya soalan minta carta, kita tahu dah ada 2 sahaja. Itu carta pai perbandingan dan carta pai bertingkat. Okay, kita mulakan dengan carta pai perbandingan. Ini adalah bentuk jadual bagi carta pai perbandingan. Carta pai perbandingan jadualnya mesti ada 7 kolom sahaja, iaitu kolom pertama, kolom petunjuk. Kolom kedua sehingga kolom keempat adalah kolom untuk carta pai yang pertama. Kolom yang kelima hingga kolom ketujuh adalah untuk kolom untuk data carta pai yang kedua. Bila namanya carta pai, mesti ada peratus dan sudut untuk dalam jadual. Peratus jumlahnya mesti 100%, manakala kalau sudut mesti 360 darjah.
Oleh itu bila carta pi kita nampak dia bulat kan, mesti ada jumlah. Carta pi tanpa jumlah tidak lengkaplah carta tersebut. Contoh seperti sini, jadual ini sangat lengkap. Ada jumlah, ada bilangan, ada peratus, ada sudutnya. Dan untuk peringatan kita pada semua, pengiraan peratus dan sudut mesti 2 titik perpuluhan. Jangan buat 1 titik perpuluhan atau lebih daripada 1 titik perpuluhan. Sekiranya pengiraan itu boleh dibundarkan, kita kena bundarkan titik perpuluhan jadi 2 titik perpuluhan. Sekiranya tak boleh dibundarkan, kita kekalkan 2 titik perpuluhan itu, jangan dibundar. Okey, kita teruskan kepada contoh carta pi perbandingan. Kita boleh lihat di sebelah kiri slide, ini adalah contoh carta pi perbandingan. Semasa kita membina carta pi perbandingan ini, aspek yang perlu kita beri perhatian yang pertama ialah mesti mengandungi 2 perkara ataupun 2 tempoh. Yang kedua ialah jumlah yang berbeza. Bila kata carta pi perbandingan, dia nak membandingkan antara satu aspek dengan aspek yang lain. Oleh itu jumlahnya mesti berbeza, tidak akan sama. Yang ketiga, mesti ada nisbah jejari. Dan yang keempat, antara kata kunci yang selalu digunakan ialah yang popular ialah perbandingan, perbezaan dan membandingkan. Kita tengok contoh carta pi di sebelah kiri slide ini. Apa yang perlu ada di carta pi ini? Pertama, seperti biasa, mesti ada tajuk, mesti ada sumber, mesti ada petunjuk yang lengkap. Dan apa yang spesialnya? Dia mesti ada label bagi setiap carta tersebut berada di atas. Contoh di sini, labelnya ialah tahun 2020 dan tahun 2021. Label carta tersebut. Jumlah juga mesti ada bagi kedua-dua pi. Jumlah bagi pi pertama dan jumlah bagi pi kedua berada di bawah pi. Dan yang spesialnya untuk carta pi perbandingan mesti ada nisbah jejari. Nisbah jejari, satu nisbah. Nisbah tu apa? Titik bertindih. Jangan kita letakkan sama dengan, simbol sama dengan, itu bukan nisbah. Nisbah ialah titik bertindih. 1 titik bertindih, 1.12. Contoh seperti graf carta ini. Maksudnya kita ambil 2 titik perpuluhan. Ya, untuk nisbah jejari juga sebaik-baiknya kita ambil 2 titik perpuluhan. Kita boleh ambil 3 titik perpuluhan sekiranya nisbah jejari tersebut terlalu kecil. Baru kita boleh ambil 3 titik perpuluhan. Selalunya kebiasaannya kita akan ambil 2 titik perpuluhan. Dan apa lagi yang perlu ada dalam carta pi banding ini? Okey, mesti ada peratus. Dalam setiap sektor pi banding ini mesti ditulis peratusnya. Peratus boleh ditulis di dalam sektor carta pi itu. Sekiranya sektornya terlalu kecil seperti dalam contoh tahun 2021 yang berwarna purple dan kuning, itu sektor yang berwarna purple dan kuning, sektornya kecil, tidak muat untuk kita letakkan peratus di situ, kita boleh letakkan di luar. Perlu kita ingatkan sebagai guru, kita ingatkan berkali-kali kepada para pelajar kita, masukkan nilai peratus bukan nilai sudut. Pelajar selalu cuai, terlupa nilai sudut dengan nilai peratus kan sama, 2 titik perpuluhan. Kemudian pelajar pergi letak dalam itu nilai sudut. Salah nanti. Sayang. Selalu pelajar buat. Pelajar selalu buat. Ya, selalu. Kerana kecuaian. Kita ingatkan para pelajar masukkan peratus bukan sudut. Sudut untuk kita kira setiap sektor. Setiap sektor, kedudukan setiap sektor. Bukan untuk kita tulis di dalam sektor itu. Ingat yang itulah yang paling utama kita ingatkan para pelajar kita. Okey, aspek yang perlu diberi perhatian yang seterusnya ialah jika jumlah pi kedua yang sebelah kanan, pi kedua ialah yang sebelah kanan, dia lebih kecil, jumlahnya lebih kecil, maka nisbah jejarinya akan menjadi 1 nisbah 0.berapa.
Contohnya yang seperti ini, contohnya 1 nisbah 0.78. Itu contoh. Kenapa? Jika nisbah jejari, kalau jumlah pi kedua sebelah kanan itu lebih kecil, nisbah jejarinya akan jadi kosong. Sebab kita akan ambil nisbah nisbah jejari. Nisbah jejari pi pertama kita akan ambil sebagai 1. Kita akan jadikan 1. Pi kedua atau pi yang sebelah kanan tu kita akan buat pengiraan. Contoh di slide ini, yang di sebelah kiri jumlah pi kedua lebih besar daripada jumlah pi pertama. Macam mana kita boleh tahu dia lebih besar? Jumlah di sini tak ada tulis pun. Kita tengok saiz pi di situ. Saiz pi kedua lebih besar daripada saiz pi pertama. Itu maknanya jumlah pi kedua lebih besar daripada jumlah pi pertama. Oleh itu, nisbah jejarinya akan jadi 1 nisbah 1.12 seperti dalam contoh ini. Manakala bagi contoh carta di sebelah kanan slide pula, jumlah dia pi kedua yang di sebelah kanan lebih kecil daripada jumlah pi pertama. Kenapa dia lebih kecil? Kerana saiznya lebih kecil daripada saiz pi pertama. Oleh itu nisbah jejarinya akan menjadi 1 nisbah 0.82. Berapa nilai nisbah jejari itu mengikut daripada data jumlah kita, data pengiraan kita. Okey, yang specialnya, andai kata kita boleh tengok slide di sebelah kanan kita ini, label pi pertama ialah export, manakala label pi kedua ialah import. Betul kan, Cikgu Sarum? Betul, Cikgu. Okey, andai kata pelajar letak import di sebelah kiri, export di sebelah kanan, nisbah jejari dia mesti berubah, betul? Betul. Kerana apa? Kerana nilai export bila diletak di sebelah kanan, nilai import bila diletak di sebelah kiri, jumlah pi kedua akan jadi lebih besar daripada jumlah pi pertama. Oleh itu nisbah jejarinya akan jadi 1 nisbah 1 something. Berapa. Maksudnya kita letak nisbah jejari itu ikut kedudukan. Ya, ikut kedudukan carta pi itu yang pertama dan kedua. Tetapi sebagai guru kita kena ajar pelajar kita bila letakkan carta itu nak mula yang mana dulu. Pi pertama nak letak export ke pi pertama nak letak import, kita kena rujuk kepada soalan. Kita contoh soalan ini, tajuk dia ialah perbandingan nilai export dan import. Oleh itu letaklah export di sebelah kiri, import di sebelah kanan. Bagi contoh pi di sebelah kiri, labelnya ialah tahun. Tahun 2020 dan tahun 2021. Pelajar sama sekali tidak boleh tukar kedudukan pi ini. Kalau pelajar nak letak 2021 sebelah kiri, tahun 2020 di sebelah kanan, pi itu kurang tepat. Kerana tahun mesti berturutan. Kalau tempoh mesti berturutan. Mana yang datang dahulu. Contoh yang ini tahun 2020 datang dahulu. Oleh itu tahun 2020 kena diletak sebelah kiri. Manakala tahun 2021 dijadikan pi yang kedua itu di sebelah kanan. Itu yang membezakan pi banding kedua-dua inilah antara kiri dan kanan ini. Okey, kita teruskan ke pi bertingkat. Carta pi bertingkat, ini adalah contoh jadual bagi carta pi bertingkat. Kita ada 4 kolom. Kolom yang pertama adalah petunjuk. Yang kedua bilangan jumlah. Yang ketiga, kolom ketiga ialah peratus. Kolom keempat, untuk selalunya jadual di atas, kolom yang keempat adalah sudut, iaitu untuk pi di atas. Selalunya yang untuk di bawah adalah ketinggian. Kolom keempat adalah ketinggian untuk silinder itu. Dan jumlah untuk sudut dan peratus sama seperti carta pi banding tadi. Jumlahnya peratus 100%, sudut 360 darjah. Untuk ketinggian silinder pula, kebiasaannya kita akan ambil sebagai 10 cm.
10 cm sahaja untuk ketinggian silinder. Itu untuk jumlahnya. Maksudnya kita tidak boleh buat ketinggian melebihi Ya. 10 cm. Kurang sesuai kalau kita nak buat ketinggian melebihi 10 cm. Terlalu tinggi lah kan. Rasanya tak muat nanti graf kita. Ketinggian juga sama seperti peratus dan sudut, perlu 2 titik perpuluhan. So kita perlu ingat pelajar kita, apa-apa saja pengiraan peratus, sudut dan ketinggian mesti 2 titik perpuluhan. Ini contoh carta pi bertingkat. Yang ini lukisan menggunakan komputer. Dia nampak bulat cantik je kat atas tu, tapi kalau kita lukis dia tak akan jadi bulat begitu, betul? Dia akan ada sedikit bucu tajam dekat carta atas, betul kan? Yang ini menggunakan komputer, dia akan jadi bulat. Beginilah. Okey, aspek yang perlu diberi perhatian, yang pertama, mempunyai 2 komponen tetapi jumlah keseluruhan dan unit atau nilai adalah sama. 2 komponen. Contoh dalam jadual ni, komponen dia jumlah ekspor komoditi terpilih dan negara pengimport. Komponen yang pertama ialah jumlah ekspor komoditi. Komponen yang kedua ialah negara pengimport. Tetapi unit dan nilainya sama. Itu yang mengatakan ia adalah carta pi bertingkat. Yang kedua, carta pi itu berbentuk silinder dengan ketinggian 10 cm. Silinder ataupun juga dikenali orang panggil, kita selalu panggil dia dengan panggilan tong. Bentuknya seperti tong, silinder. Dia untuk carta pi bertingkat hanya mempunyai 1 tempoh sahaja. Sekiranya 2 tempoh, mesti carta pi perbandingan. Untuk carta pi bertingkat, mesti 1 tempoh sahaja. Dan mesti ditulis skala. Kita dah kuasai, kita dah tahu daripada media pertama sehingga media ke-15 tadi, tak perlu kita tulis skala 1 cm sama dengan berapa. Tetapi khas untuk carta pi bertingkat, mesti kita tulis skala 1 cm sama dengan 10% ataupun 1 cm mewakili 10%. Tak berubah, semua sama. 1 cm sama dengan 10%. Buatlah berapa banyak carta pi bertingkat yang kita buat, mesti skala yang akan kita tulis 1 cm sama dengan 10% ataupun 1 cm mewakili 10%. Okey, kita tengok kepada contoh carta pi bertingkat di sebelah kiri slide ini. Apa yang perlu ada? Yang pertama, perlu kita tulis peratus di setiap sektor. Sama seperti carta pi banding tadi, peratus mesti ada di setiap sektor. Ingat tadi saya kata apa? Jangan tulis apa? Jangan tulis sudut dalam sektor tersebut. Untuk silinder kita kena labelkan dia sekali. Bukan kita tulis nilai peratus saja, kita kena labelkan seperti contoh ini. Indonesia 35.35%, Singapura 30.12% dan Thailand 34.53%. Kita kena labelkan sektor ini merujuk kepada apa? Sektor ini merujuk kepada apa? Untuk silinder sahaja. Silinder itu kita warnakan dengan 1 warna sahaja kerana dia tidak perlu ada petunjuk. Petunjuk hanya mewakili bahagian atas pi sahaja. Kenapa tak perlu ada petunjuk? Sebab kita dah labelkan dah. Kita dah beritahu sektor ini untuk apa, sektor ini untuk apa. Dan untuk carta pi bertingkat, perlu ada apa lagi? Perlu ada jumlah di bawah. Kita kena ingat, bila carta pi banding pun perlu ada jumlah di bawah. Carta pi bertingkat pun perlu ada jumlah di bawah. Seperti saya kata tadi, kena ada apa? Kena ada skala. Skala 1 cm sama dengan 10% ataupun skala 1 cm mewakili 10%. Sumber dan petunjuk sama seperti media-media yang lain. Wajib ada. Okey. Kita habis. Untuk apa Cikgu Huda? Untuk jumlah tu perlu diingatkan, guru-guru
perlu ingatkan tentang unit. Ya, betul. Unit untuk di jumlah tu. Ya. Kadang pelajar terlupa untuk menulis unit. Tulis jumlah, nilainya tulis tetapi unitnya tidak ditulis. Kena ingat bila datang dengan nilai mesti berserta dengan unit. Kita ingatkan pelajar ada nilai mesti ada unit. Unitnya apa? Tengok kepada petikan itu. Macam label di paksi Y lah. Ya, yang berpaksi. betul. Perlu ada label dan unit. Ya. Kita dah terangkan ke-16 media alih bentuk komunikasi yang perlu dikuasai dan dipelajari. Seterusnya kita masuk kepada rumus untuk mengira. Saya bagi kepada Cikgu Sarum untuk terangkan rumus kita yang pertama. Boleh? Boleh. Kita dah mengetahui Cikgu Huda 16 jenis media. Ya. Jadi pada garis, gabungan dan carta. Okey, oleh kerana kita dah mengenal pasti media, jadi pelajar perlu mahir dalam aspek pengiraan. Jadi kita akan lihat yang pertama lah. Macam mana ataupun bagaimana nak menentukan skala di paksi Y. Bagaimana kita nak menentukan skala di paksi Y. Kita lihat kepada jadual yang diberikan. Kalau kita lihat daripada jadual yang diberikan, yang ini adalah penentuan untuk skala untuk graf compound. Ya, betul. Graf compound. Kalau kita lihat ada 5 tahun. Untuk kalau graf yang compound, untuk kita menentukan skala, yang pertama adalah kita lihat ataupun kita cari nilai tertinggi dalam jadual. Kalau kita lihat nilai tertinggi dalam jadual yang diberikan adalah 158.3 mata. Daripada nilai yang ada di dalam jadual, nilai tertinggi adalah 158.3 mata. Yang ni adalah penentuan untuk graf compound. Sekiranya untuk graf komponen, kita lihat nilai tertinggi jumlah. Di bawah jadual. Oleh kerana ini adalah penentuan untuk graf compound. Jadi kita lihat nilai tertinggi dalam jadual. Nilai tertinggi kita bahagikan sama ada 12 cm atau 10 cm. Yang ini adalah untuk panjang paksi Y. Bila kita bahagikan nilai mata 158.3 dibahagikan dengan 12 cm, kita akan dapat 13.19 mata. Ataupun kita bahagikan panjang paksi Y 10, iaitu 158.3 dibahagikan dengan panjang paksi Y 10 cm, kita akan dapat 15.83 mata. Oleh kerana kita dah dapat nilai 15.83 mata ataupun 13.19 mata, kita bundarkan. Kita bundarkan kepada nombor bulat yang terdekat, iaitu yang 20, lebih atas. Yang lebih atas. Kita jangan ambil yang lebih bawah. Kita ambil lebih atas daripada nilai yang telah kita bahagikan dengan ketinggian sama ada 12 cm ataupun 10 cm. Nilai yang tertinggi ataupun teratas daripada jumlah yang kita dapat adalah 20 mata. Oleh kerana yang demikian, untuk 1 cm untuk skala di paksi Y adalah 20 mata. Jadi apabila skala 1 cm mewakili 20 mata, jadi apabila 2 cm 40 mata. Kita gandakan 20 sifir 2 lah. Sifir 2 lebih mudah lah. Lebih mudah. Sebab apa kita gandakan? Kita jadikan nombor bulat. Kenapa kita jadikan nombor bulat? Untuk memudahkan pelajar membuat penandaan ataupun plot di paksi ataupun di dalam graf tersebutlah. Kalau kita gunakan nombor yang
ada nilai perpuluhan, jadi menyukarkan pelajar untuk plot data nanti. Okey ya. Itu untuk graf yang compound. Kalau graf yang komponen, kita ambil jumlah seperti yang saya maklumkan tadi, kita ambil jumlah tertinggi. Bahagi sama ada 12 cm ataupun 10 cm. Skala ni penting. Betul. Sekiranya pelajar tidak dapat menentukan skala, sukar untuk membuat penandaan. Betul. Sama ada kita bahagi dengan 12 cm atau 10 cm tu elok dah untuk letakkan graf. Yang ni kita berikan contoh lah. Sekiranya graf berpasangan compound. Kita ada dua belah kan? Kita ada dua belah. Jadi kita nak bahagi dengan berapa Cikgu Huda? Kalau yang ini tadi kita perlu bahagi pada 12 cm ataupun 10 cm. Tapi yang ini dah berbeza. Dia tak sampai 10 cm, tak sampai 12 cm. Sebelah kiri saya kita tengokkan. Oleh itu kita perlu bahagi berapa Cikgu Sarom? Kita perlu bahagikan dengan 6 cm sahaja. Ataupun 3 kotak besar. Itu kita bahagikan sebab dia tidak sampai kepada 12 cm. Sebab dia separuh. Ya. Jadi kalau kita bahagikan 12 mana tak sampai. Kalau kita lihat tak muat kalau kita lihat daripada graf. Contoh graf ni. Yang ni untuk piramid lah. Special untuk graf berpasangan dan graf piramid. Special untuk 3 graf ini sahaja. Untuk graf yang lain, balance graf yang lain, semuanya kita boleh bahagi dengan 12 cm ataupun 10 cm. Ikut paksi. Panjang paksi, ketinggian paksi yang kita guna. Okey, yang ni adalah untuk penentuan skala. Jadi pastikan pelajar mahir lah. Terutama sebab kita banyak graf yang menggunakan paksi. Ya, betul. Okay, seterusnya kita lihat kepada pengiraan peratus perubahan. Kadar perubahan ataupun kadar pertumbuhan. Yang ni untuk graf ataupun garis memesong positif, negatif. Kita boleh gunakan untuk kedua-dua media tersebut, sama ada graf garis memesong ataupun bar memesong. Rumus untuk pengiraan peratus perubahan, kadar perubahan dan kadar pertumbuhan. Nilai tempoh semasa. Kita kena tolak dulu Cikgu Huda. Kita kena tolak nilai tempoh sebelum, kemudian baru kita bahagikan dengan nilai tempoh sebelum, baru kita darabkan dengan 100. Perlu diingatkan, kita perlu tolak dulu. Kita tak perlu terus bahagi. Kalau kita lihat contoh di sini, kita bagi lihat contoh. Nilai tahun 2021 tu adalah nilai tempoh semasa. Kita tolak dengan nilai tahun 2020 adalah nilai tempoh sebelum. Kemudian kita bahagikan dengan nilai tahun 2020. Kalau nilai tahun 2020 tu adalah nilai tempoh sebelum. Kita darab dengan 100. Jadi kita akan dapat peratus. Kita tengok contoh yang telah diberikan data 2345 itu untuk nilai tahun 2021. Tolak dengan 2233. Kita dapatkan nilai tolak dulu. Kemudian baru kita bahagikan dengan 2233 yang itu adalah nilai tahun 2020 dan kita darabkan dengan 100. Nilai yang kita dapat tu kita perlu bundarkan kepada 2 titik perpuluhan. Yang ni memang wajib. 2 titik perpuluhan. Peratus kita kena dapatkan 2 titik perpuluhan. Sama ada kita tambah ataupun kita kekalkan nombor, kita lihat kepada angka ketiga selepas titik perpuluhan. Yang tu kita kira bundar. Sama ada kita tambah atau kita tolak berdasarkan atau kekal berdasarkan kepada angka yang ketiga. Yang ni adalah rumus untuk pengiraan bagi graf garis memesong ataupun peratus perubahan, kadar perubahan
atau kadar pertumbuhan. Yang ni kalau data diberikanlah. Kalau nilai data mutlak diberikan ataupun data mentah diberikan. Sekiranya kalau data peratus telah diberikan, kita tidak perlu membuat pengiraan. Kita masukkan terus data peratus ke dalam bentuk jadual. Itu bezanya kalau data mentah diberikan dalam petikan. Betul. Okey, seterusnya kita lihat pengiraan. Bagaimana kita nak kira nisbah jejari. Nisbah jejari untuk pai banding. Telah diterangkan oleh Cikgu Huda tadi. Okey, untuk pai banding kita perlu ada nisbah jejari. Barulah kita boleh membina ukuran untuk pai nanti. Okey, yang pertama kita lihat rumus untuk mengira nisbah pai. Okay, yang pertama kita ambil nisbah pai jejari pertama, kita jadikan sebagai 1. Kita nak kira adalah kita akan kira untuk nisbah pai kedua. Sebablah kita jadikan pai pertama jejari itu adalah 1 dan kita akan kira nisbah pai yang kedua. Okay, kita punca kuasakan jumlah pai kedua. Okay, dibahagikan dengan punca kuasa jumlah pai yang pertama. Jadi kita akan dapatlah nilai pai tersebut. Okay, contoh di bawah yang kita boleh lihat dalam slide yang disediakan. Okay, punca kuasa 54321 dibahagikan dengan punca kuasa 4321 sama dengan 233.07 dibagikan dengan 207.87 sama dengan 1.12. Yang ni adalah untuk pai yang kedua. Yang pai pertama tadi kita telah jadikan sebagai 1. Ataupun yang kedua, kita lihat contoh yang kedua. Punca kuasa 54321 dibahagikan dengan punca kuasa 65432, kita akan dapat 233.02 dibahagikan dengan 255.80, kita akan dapat 0.91. Yang tu adalah untuk pengiraan nisbah jejari pai banding. Jadi kita akan ambil pai yang kedua untuk dibuat pengiraan. Sebab nisbah pai jari pertama tu kita dah jadikan 1. Jadi apa yang perlu dikira adalah pai yang kedua. Kita nampak kan Cikgu Sarun di sini ada 2 pengiraan. Satu pengiraan kita dapat 1 nisbah 1.2. 1 nisbah 1.12. Satu lagi kita dapat 1 nisbah 0.91. Kenapa kita tunjukkan 2 pengiraan nisbah jejari ini? Ini kita nak tunjuk bahawa untuk jumlah pai kedua sekiranya dia lebih besar seperti yang contoh yang pertama itu, jumlah pai kedua lebih besar daripada jumlah pai pertama. Oleh itu kita akan dapat nisbah jejarinya ialah 1.12. Manakala contoh yang kedua, kita tengok jumlah pai kedua lebih kecil daripada jumlah pai yang pertama. Oleh itu nisbah jejarinya kita dapat 0.91. Itu yang kita nak tunjuk di sini. Perbezaan kedua-dua pengiraan itu sekiranya merujuk kepada jumlah pai kedua itu. Okey. Seterusnya kita lihat pengiraan jejari pai banding. Kita dah dapat tadi nisbah jejari kan. Sekarang ni kita nak lihat kepada skala jejari pai lah. Kalau secara jejari pai pertama, kita jadikan ataupun kita daratkan dengan 3 cm ataupun 3.5 cm sahaja. Yang ni maksudnya kita punya pai tu nampak cantik lah. 3 cm atau 3.5 cm sahaja. Nisbah pai kedua tu kita akan
darab sekali sama dengan jejari pi pertama. Okey, contohnya dekat sini nisbah jejari adalah 1 nisbah 1.12. Okey, jejari pi kedua akan jadi 1.12 darab dengan 3 cm. Sekiranya pi yang pertama kita darab 3 cm, jadi pi yang kedua juga kita perlu darabkan dengan 3 cm. Jadi dia akan jadi 3.36 cm. Ataupun pi yang kedua kita darabkan dengan 3.5. 1.12 kita darabkan dengan 3.5 cm, akan jadi 3.92 cm. Sekiranya pi pertama kita darabkan dengan 3.5. Jadi pi kedua juga kita perlu darabkan dengan 3.5 cm. Maksudnya di sini Cikgu Huda, sekiranya kalau pi pertama kita darabkan dengan 3 cm, jadi pi kedua juga kita kena darabkan dengan 3 cm. Okay. Kalau pi pertama kita darabkan dengan 3.5 cm, jadi pi yang kedua kita juga perlu darabkan dengan 3.5 cm. Kalau kecil, kita boleh, kalau pi kedua kecil, kita boleh darabkan dengan 4 cm. Kalau kita punya nisbah jejari pi yang kedua tu kecil. Jadi kita boleh darabkan dengan 4 cm. Jadi kita ikut kesesuaian nisbah jejari yang kita dapat setelah kita buat pengiraan. Tapi kebiasaannya kita gunakan sama ada 3 cm atau 3.5 cm untuk dapatkan ukuran jejari pi. Itu maknanya pi pertama tu kita guna jejari dia 3 cm ataupun 3.5 cm sahaja. Dia nak kenapa kita guna 3 cm atau 3.5 cm supaya carta kita nanti dia terletak elok. Kita akan guna separuh untuk pi pertama, separuh lagi untuk pi kedua. Kalau kita guna 4 cm, kemudian jejari pi kedua pula besar juga. Dia akan jadi 4 point something. 4 4.12 cm. Saiz pi kita akan jadi besar. Besar maknanya kedua-dua pi itu akan rapat. Tiada jarak antara pi itu. Oleh itu, kita gunakan 3 cm dan 3.5 cm untuk jejari pi pertama agar kedudukan kedua-dua pi itu tidak terlalu rapat dan tidak terlalu jarak. Ada ruang untuk kita letakkan peratus sekiranya sektor di carta pi itu kecil, kita perlu letakkan peratus di luar. Ada ruang kita letakkan dan juga untuk kita nampak carta kita lebih kemas. Maksudnya jari ni memang sesuai Cik Huda ya. Kita gunakan sama ada 3 cm atau 3.5 cm. Betul. Okey, untuk seterusnya pengiraan yang perlu pelajar kuasai dalam ABK semester 2 ni adalah pengiraan dari segi peratus, sudut dan ketinggian carta pi. Okay, yang ni khas untuk carta sahaja iaitu carta pi perbandingan dan carta pi bertingkat. Okay, kita lihat yang pertama dulu, rumus untuk mengira peratus. Okay, rumus untuk mengira peratus. Okay, rumus untuk mengira peratus, okay, kita ambil nilai bahagi dengan jumlah darab dengan 100. Kita akan dapat nilai peratus. Okay, contoh di sebelah kanan untuk pengiraan peratus, okay, nilai adalah 456 dibahagikan dengan jumlah iaitu 5432
Okey. Kita dah dapat nilai, kemudian kita darabkan dengan 100. 100. Kita akan dapat bukan angka yang 8.39 tu di kalkulator, Cikgu Huda. Ya, betul. Kita akan dapat nilai yang panjang seperti di yang tertera 8.39898084%. Kita jangan kosongkan kalkulator, Cikgu Huda. Betul. Kita ambil dua nilai. Dua titik Dua titik perpuluhan di belakang. Kalau kita lihat kat sini, dua titik perpuluhan di belakang adalah 39. Dan kita tengok angka yang ketiga, iaitu 4. Oleh Tak boleh kerana dia digunakan. angka 4, jadi kita kekalkan dua angka tersebut, iaitu untuk nilai peratus adalah 8.39. Kita jangan padamkan ataupun kita jangan kosongkan kalkulator. Kita cuma ambil data yang Masukkan tertera dalam dengan jadual. dua titik perpuluhan dan kita masukkan ke dalam jadual. Yang ni tujuan dia untuk memudahkan kita untuk mengira sudut nanti. Kita akan Betul. dapat sudut yang Tepat. tepat. Dan dalam tempoh masa yang pendek. Berbanding kalau kita kosongkan peratus yang kita perolehi dan kita kira untuk rumus sudut. Kita Pastikan buang masa kekal, buang dan masa. sudut tak tepat. Betul. Nanti kita akan tanda tidak tepat kita punya pi nanti. Ya, betul. Seterusnya kita masuk kepada rumus sudut. Kita dah dapat dah rumus peratus dan kita kekalkan angka di kalkulator kita. Okey, jadi peratus yang kita dapat yang panjang tu, Cikgu Ya, Huda, betul. kita darabkan dengan 3.6. Kenapa 3.6? Sebab 360 kalau kita bahagi dengan 100, kita akan dapat 3.6. Okay, betul. Itu lebih mudah berbanding kalau kita kira 1/1. Ya. Sebab kita sudah mengetahui bahawa sudut kita adalah 360 darjah. Jadi kita bahagi dengan 10, kita akan dapat 3.6. Jadi kita ambil contoh yang tadi yang kita kekalkan kalkulator kita tadi, kita tak padam. 8.394980864%. Kita darabkan dengan 3.6 dan kita akan dapat 30.22. Yang ni adalah sudut. Sudut pun perlu kita kekalkan ataupun kita salin dua titik perpuluhan. Dua titik perpuluhan. Jadi suka diingatkan kepada guru-guru supaya pastikan pelajar kita menulis data dengan dua titik perpuluhan. Kita bundarkan. Kalau kita ikut, kita bundarkan ni pelajar daripada sekolah rendah lagi. Ya, betul. Kalau kita ikut tu, daripada sekolah rendah ni kita dah bundarkan. Jadi tiada masalah rasanya untuk kita bundarkan. Sepatutnya pelajar tingkatan 6 tiada masalah untuk membundarkan. Tetapi sekiranya ada pelajar yang tidak tahu membundar, guru kita sebagai guru yang bijaksana perlu mendidik pelajar tersebut cara untuk membundar. Betul. Sebab kita sebagai guru sudah pasti Tanggungjawab untuk mendidik supaya pelajar-pelajar ni tahu bagaimana untuk membuat Pengiraan. Okey, seterusnya untuk rumus ketinggian. Okey, rumus ketinggian ni kita gunakan untuk carta pi bertingkat. Khusus untuk carta pi bertingkat. Sebab carta pi bertingkat rumusnya juga ada peratus dan untuk di atas lah, bahagian atas, dan ketinggian untuk silinder. Okey, yang ni rumus ketinggian ni adalah untuk silinder. Okey, rumus untuk ketinggian, kita ambil peratus darab dengan 0.1. Kenapa kita darabkan dengan 0.1 adalah 10 mewakili bahagi 100. 10 bahagi 100 sebab 10 cm ketinggian tadi. kita adalah 10 cm. Jadi kita ambil 10, kita bahagikan dengan 100, kita akan dapat 0.1. Ini untuk lebih cepat dan mudah berbanding kalau kita ikut pengiraan biasa. Ya. Okey, jadi kita lihat contoh
tuan-tuan dan puan sekalian, di sebelah kanan, kita ambil peratus. 8.39%. Kita darabkan dengan 0.1. 0.1 tu adalah ketinggian kita, sentimeter. Kita akan dapat 0.84 sentimeter. Jadi kita akan kira semua dan kita jumlahkan. Kita akan dapat 10 sentimeter untuk ketinggian. Ataupun lebih mudah, Cikgu Huda, kita ubah je titik perpuluhan tu. Sebab 10 cm kita ada 1 kosong. Jadi kita ubah je titik bawa satu titik perpuluhan. Jadi ke hadapan. Jadi kita akan dapatlah 8.39 tu kita akan bawa 1 titik perpuluhan ke hadapan. Jadi kita akan dapat 0.839. Betul Cikgu Huda? Okey, 0.839. Jadi kita bundarkan. 9 tu. Kita tambahkan 3 tu kepada tambah dengan 1. Jadi dia akan jadi 4. Yang tu lebih mudah dan lebih cepat untuk pelajar kita lah. Tapi kita kena biasakan cikgu-cikgu. Melatih pelajar-pelajar kebiasaan untuk membiasakan dengan cara mengira dengan tersebut. Cepat. Ya, betul Cikgu Huda. Kita dah habis penentuan dalam mengira. Kita ada 4 cara pengiraan. Yang penting, kalau pengiraan ni tidak diambil perhatian oleh guru-guru dalam menyampaikan ilmu, jadi sukar untuk pelajar ataupun lambat untuk pelajar menghasilkan media. Ya, betul. Sebab apa tadi, seperti saya katakan tadi, kita ada 40 minit sahaja. Cadangan jawab untuk menjawab ahli bentuk komunikasi hanyalah 40 minit sahaja. Lagi lebihan masa untuk menjawab esei dan juga soalan sutur. Okey, terima kasih Cikgu Syarub. Saya ada satu lagi formula yang saya telah buat jadikan sebagai kajian tindakan saya yang saya telah bawa hingga ke peringkat kebangsaan pada tahun 2023, iaitu formula untuk menentukan saiz bar. Okey, saya namakan formula ini adalah formula proton X70 dan X50. Kita sebagai warga negara Malaysia, kita mesti bangga dengan proton, betul? Sebab itu saya namakan formula itu dengan kereta proton. Pada tahun tersebut, X70 dan X50 kereta baru. Yang sangat dibangga-banggakan. Okey. Cikgu Huda menggunakan kebanggaan Malaysia itu dalam formula ini. Kenapa proton X70 dan X50? Kalau kita boleh lihat di layar atau di slide ini, P dan T itu saya buatkan sebagai huruf besar. Kenapa? P bermaksud petunjuk, manakala T bermaksud tempoh. X70 dan X50 itu apa pula maksudnya? 70 itu ialah 70 kotak kecil dan 50 ialah 50 kotak kecil. Kita ada di graf kita kan ada bilangan, ada kotak kecil kan, dia ada kotak besar dan kotak kecil. Dalam satu kotak besar ada 10 kotak kecil, betul? Okey, di sini ada 6 formula yang saya telah buat, iaitu formula untuk yang pertama adalah untuk graf bar compound. Bagi formula untuk kita kira saiz graf bar compound ialah pertama, kita perlu kira bilangan petunjuk didarab dengan bilangan tempoh. Kita darabkan dahulu bilangan petunjuk darab bilangan tempoh. Kemudian selepas kita dapat bilangan itu, kita tambah dengan bilangan tempoh. Kita akan dapat contoh jawapan dia A. Kemudian kita ambil 70 X70 tadi, 70 kotak kecil itu kita bahagikan dengan A, kita akan dapat saiz bar. Nanti saya akan tunjuk contohnya di slide akan datang. Ini saya bagi tahu dulu 6 formula ini untuk pengetahuan semua. Nanti saya akan tunjuk bagaimana pengiraan dia yang tepat di slide seterusnya. Bagi graf bar komponen pula ialah bilangan tempoh kita darabkan dengan 2. Kita akan dapat, contoh kita dapat A, kita ambil 70 bahagi dengan A. Kita akan dapat saiz bar.
Bagi graf berpasangan kompaun, kita ambil bilangan petunjuk, darab bilangan tempoh, kita darab dahulu, tambah dengan bilangan tempoh, kita dapat A, kita ambil yang ini 50. Yang tadi, graf berkompaun tadi, kita ambil 70 bahagi A. Cikgu Sarah. Ya. Tapi graf berpasangan kompaun, kita kena ambil 50 kotak kecil sahaja bagi A. Kenapa? Sebentar lagi saya akan tunjuk di slide seterusnya. Kenapa bila graf berpasangan kena ambil 50? Kenapa graf biasa kena ambil 70? Saya akan tunjukkan di slide seterusnya nanti. Kita tengok dulu dia punya formula. Formula yang keempat ialah graf berpasangan komponen. Kita ambil bilangan tempoh darab 2. Kita akan dapat A, contohnya kita ambil 50 bahagi dengan A, kita akan dapat saiz bar. Untuk gerah gabung specialnya ialah kita kena tambah 1. Sama saja dengan pengiraan gerah bar kompaun tadi. Gerah gabung bar kompaun kita cuma perlu tambah 1. Bilangan petunjuk darab dengan bilangan tempoh, kita darab dulu, tambah bilangan tempoh, tambah 1. Kita akan dapat A. Kemudian kita ambil 70 bahagi dengan A. 70 kotak kecil bahagi dengan A, dapatlah saiz bar. Bagi graf gabung bar komponen juga sama pengiraan dengan graf gabung bar sama dengan pengiraan graf bar komponen tadi, cuma perlu tambah 1 juga. Kenapa graf gabung perlu tambah 1? Sebab apa? Tadi kita dah belajar graf gabung perlu ada 2 paksi Y, betul? Bila ada 2 paksi Y, dia ada penutup dia macam graf itu mesti berada di antara, bar itu mesti berada di antara kedua-dua paksi, betul? Bar itu tak boleh keluar daripada paksi Y. Mesti berada di antara kedua-dua paksi Y1 dan paksi Y2. Sebab itu perlu ada tambahan 1 supaya bar kita tidak terkeluar ataupun tidak rapat dengan paksi Y2. Sebab itu ada penambahan 1 di situ. Okey, di sini kita boleh tengok contoh. Ini saya bagi contoh graf memesong. Graf bar kompaun positif negatif. Graf memesong. Graf memesong ataupun graf positif negatif. Kita gunakan formulanya ialah formula bagi graf bar kompaun. Kita ambil bilangan petunjuk darab bilangan tempoh dahulu. Contoh di sini petunjuknya ada 3. Tempohnya ada berapa? Ada 3 juga sebab ada 3 tempoh perubahan di sini. So kita ambil 3 darab 3. Kita akan dapat 9. Tu 3 darab 3 9. Lepas tu kemudian kita tambah dengan bilangan tempoh. Tempoh tadi 3, kita tambah 9 tambah 3 kita akan dapat 12. 70 kotak kecil itu seperti anak panah yang saya tunjuk di dalam graf di sebelah kiri slide ini. Kenapa 70 kotak kecil? Sebab selalunya kita akan melukis bar dalam lingkungan 70 kotak kecil ini sahaja. Untuk menjadikan graf kita itu nampak kemas dan seimbang. Sebab itu kita guna 70 kotak kecil ini. Kalau kita kira kita ada 7 kotak besar bersamaan dengan 70 kotak kecil lah. Bila kita ambil 70 bahagi dengan 12, kita akan dapat 5.83333. Nak senang kepada pelajar, kita ambil yang sebelum titik tadi. Kita ambil 5 itu. Saiz bar bersamaan dengan 5 kotak kecil. Bagaimana kita nak tahu pengiraan itu tepat, saiz bar itu tepat? Kita belajar matematik, kita tahu kita boleh patah balik rumus kan? Kita ambil tadi 5 itu kita darab dengan 12. 5 kalau kita darab dengan 12 dapat berapa? Dapat 60. Betul? Kita dapat 60. Maknanya 60 kotak kecil sahaja yang akan digunakan melukis bar dan jarak antara bar. Kita ada 70 kotak kecil tadi kan? Tapi kita hanya akan guna 60 saja. Maknanya muat dah untuk kita lukis bar tadi. Muatlah kan? Sebab kita hanya menggunakan maksimum 70. Sekarang kita ambil 5 darab 12, kita hanya pakai 60 kotak kecil sahaja. Maknanya saiz bar kita cantik, muat dan seimbang berada di media itu, di graf itu. Taklah terlalu kecil, tak terlalu besar. Okey, yang seterusnya kita tengok contoh yang terakhir bagi graf bar berpasangan komponen.
Kita akan guna formula bagi bar berpasangan komponen. Untuk bar komponen, kita akan kira bilangan tempoh darab 2. Di sini bilangan tempoh kita ada berapa? Ada 4. Betul? Ya, betul. Kita darab dengan 2. Kenapa kita tak ambil bilangan petunjuk? Sebab ini adalah graf komponen. Petunjuk kita berada di atas. Komponen itu kan bagai bangunan tinggi. Dia berada di atas. Sebab itu petunjuk itu tidak penting untuk mengira saiz bar bagi bar komponen. Oleh itu kita perlu darab 2. Kenapa perlu darab 2? Sebab kita akan ada jarak di antara bar itu. Itu pentingnya kenapa darab 2, kerana kita ada jarak di antara bar. Bila bilangan tempoh darab 2, kita ada 4. 4 darab 2, kita dapat 8. Kemudian kita ambil 50. Kenapa 50 kotak kecil? Itu yang membezakan. Graf berpasangan ini, bar kita berada di atas. Tadi daripada kiri ke kanan, betul? Bar kita. Yang ini bar kita, bila graf berpasangan, bar kita akan buat daripada bawah naik ke atas. Kita hanya ada 50 kotak kecil sahaja yang selalu kita guna. Selalunya kita akan guna hanya ada 50 kotak kecil. Oleh itu kita ambil 50 bahagi dengan 8, kita akan dapat 6.25. Seperti tadi kita ambil yang sebelum titik perpuluhan, kita ambil 6 saja. Oleh itu saiz barnya dan saiz jaraknya ialah 6 kotak kecil. Macam mana? Macam saya kata sebelum tadi, kita nak confirm dia betul atau tidak, kita ambil 6 darab 8. Kita dapat berapa, Cikgu Sarul? 48. 48. Okey, 48. Kurang daripada 50 kan? Betul, kurang 2 Cikgu Huda. Kurang 2 kotak kecil. Ya. Masih muat dalam 50? Masih muat. Okey, oleh itu bar kita cantik, berada di kedudukan yang seimbang, berada media kita seimbang, cantik. Kita pun tak pening-pening nak tentukan saiz bar dengan adanya formula ini. Saya harapkan dengan formula ini dapat membantu guru mengajar pelajar melukis graf bar dengan lebih cepat. Sebab kita mengejar masa bila kita menjawab soalan alih bentuk komunikasi. Selalu pelajar akan kata, cikgu tidak cukup masa. Oleh itu saya berinisiatif mencari cara bagaimana kita nak cepat melukis bar. Kerana pelajar saya, semasa saya buat kajian tindakan ini, pelajar saya selalu mengatakan, cikgu berapa saiz bar? Cikgu kami kira sekejap terlebih, sekejap terkurang. Oleh itu dengan adanya formula ini, dengan harapan dapat membantu semua pelajar di seluruh Malaysia untuk melukis graf bar dengan lebih cepat. Okey, kita sebenarnya telah berada di akhir program pada hari ini. Berada di penghujung perkongsian alih bentuk komunikasi. Sebelum saya tutup, Cikgu Sarul ada apa-apa nak kata? Okey, apa yang penting untuk kita sebagai guru lah, berkongsi. Maksudnya kita perlu memastikan bahawa pelajar kita menguasai apa pembelajaran lah, apa dari segi sukatan pelajaran tadi kita ada 3 dapatannya ataupun calon seharusnya dapat. Okay, yang pertama menentukan media. Jadi kita dah terangkan tadi jenis-jenis media. Jadi pelajar, cikgu perlu pastikan 16 media tu pelajar kuasai. Kemudian pelajar boleh tafsir, boleh menaakul dia punya petikan yang diberikan dan memindahkan data ke dalam petikan. Dalam jadual. Dalam jadual. Yang tu memang penting untuk guru ajar kepada pelajar. Ini penting sebab ABK ni sangat penting untuk semester 2. Dan formula yang Cikgu Huda kongsikan tadi memang baik dan boleh membantu pelajar dengan lebih cepat untuk menentukan saiz bar. Terima kasih Cikgu Huda. Okey. Itu saja Cikgu Sarul. Ya, Cikgu Huda.
Okey, kita sudah berada di penghujung perkongsian. Sekejap je kita rasakan, sekejap saja tengok-tengok kita dah berada di penghujung perkongsian. Oleh itu, kami berdua bukanlah orang yang bijak pandai, tetapi kami ingin berkongsi apa yang kami tahu. Oleh itu, kami harap segala perkongsian yang kami beri ini dapat membantu para guru untuk memperkukuhkan lagi kefahaman dalam mengajar ahli bentuk komunikasi semester 2 kepada para pelajar, agar semua pelajar STPM dapat menjawab ahli bentuk komunikasi dengan lebih baik. Sesungguhnya yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan kami berdua sendiri. Oleh itu kami minta maaf andai kata ada tersalah kata, terlanjur perkataan, minta maaf daripada kami. Dan kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan komitmen tuan-puan sepanjang webinar ini berlangsung. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.